Assalamualaikum. Okey, Nurul ada cerita kisah Nabi Ayub. Dia lebih kurang macam Nurul. Okey, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tu kaya, ada anak ramai, ada harta, badan sihat. Tiba-tiba Allah uji, harta habis, anak semua pergi, badan sakit bernanah, orang lari jauh sebab takut berjangkit. Dia duduk seorang atas tanah je. Orang kata, doalah minta sembuh wahai Ayub. Tapi Nabi Ayub jawab pelan, aku malu nak minta ke Allah. Dulu Allah bagi sihat 70 tahun. Sakit ni baru 7 tahun je. Lepas tu, dia tak marah Allah. Dia tanya Allah. Dia tanya kenapa aku. Dia sabar, dia zikir. Dia tunggu Allah. Lepas bertahun-tahun, Allah sembuhkan dia. Harta Allah ganti, anak Allah ganti, badan Allah sihatkan. Sebab Allah sayang orang yang sabar. Nabi Ayub tak boleh gerak juga dulu. Orang marah dia juga. Tapi Allah tak marah dia sebab dia tak boleh bangun. Allah tengok sabar dia. Macam itulah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Okey, korang kalau suka kisah Nabi Ayub ataupun nak dengar cerita kisah Nabi-Nabi lain, boleh komen dekat bawah banyak-banyak. Okey, korang boleh like, komen, subscribe dan tekan lonceng. Sis Nurul. Okey. Terima kasih sebab sudi dengar cerita Nurul yang tak seberapa ni. Nurul pun macam Nabi Ayub juga. Sekarang kalau nak dengar cerita Nurul, kisah Nurul yang sebenar, korang boleh komen dekat bawah banyak-banyak juga. Okey. Assalamualaikum.